Sekarang ada orang yang bertawasul dengan penghuni kubur. Tawasul yang disyariatkan dalam Islam adalah tawasul dengan amal soleh sendiri. Ya Allah, aku dah buat ibadah ini, ya Allah buat ibadah itu, ibadah ini. Kalau memang itu kerana mu yang ku buat, ya Allah, maka kabulkan hajatku. Maka ini dibenarkan dalam syariat Islam. Tetapi ya Allah, kerana si fulan saleh, dia rajin solat, maka kabulkanlah hajatku. Tak logik. Dalam dunia pun tak ada macam tu. Contoh jemaah, kita minta gaji, naikkan gaji kepada bos. Bos, kawan saya ni kerja ni memang rajin bos. Kerana dia rajin, naikkan gaji aku. Apa kata bos? Kau ni gila ya? Kalau kau katakan, aku rajin ni bos, naikkan gaji aku, itu logik. Ini yang semangat kerja kawan, tapi engkau pula yang beria minta tambah gaji. Kan tak logik tu. Begitu juga kita minta kepada Allah, ya Allah kerana kesolehan fulan, maka kabulkanlah hajatku. Bukan seperti itu caranya. Ya Allah, aku dah buat ini, kabulkanlah hajatku. Macam tu cara dia. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertawasul dengan iman dan amal soleh sendiri, bukan iman dan amal soleh orang. Kerana Allah katakan apa? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat terdahulu yang bagi mereka apa yang mereka buat, bagi kamu apa yang kamu usahakan juga, dan kamu tidak akan soal atas apa yang mereka buat. Maknanya kita tak ada kena mengena. Dia buat dosa, kita tak kena. Dia buat pahala, kita tak kena. Kita je yang tanggung nafsi-nafsi.